Sesebuah institusi kesihatan yang ulung tidak hanya dinilai pada kemegahan menaranya atau pada kecanggihan teknologi perubatannya. Nilai sebenar sebuah hospital yang berintegriti terletak pada rapi dan utuhnya tata kelola persekitaran dan keselamatan warga kerja serta pesakitnya. Di sini, di Hospital Sultan Idris Shah Serdang, kami bukan sekadar melihat helaian kertas dokumen akreditasi, tapi kami melihatnya sebagai satu amanah mutlak, satu iltizam suci yang mengikat setiap sanubari warga hospital ini, bermula daripada kepimpinan tertinggi hinggalah kepada barisan sokongan di segenap lapangan harian. Di bawah unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kami telah menterjemahkan falsafah ini ke dalam dasar keselamatan, kesihatan dan persekitaran pekerjaan secara bertulis yang telah disahkan secara rasmi oleh pengarah hospital kami iaitu Dr. Farid Rizal bin Abdul Hamid di bawah komitmen kitaran semakan berkala setiap 3 tahun sekali. Dan bagi menterjemahkan dasar ini kepada realiti operasi yang mapan, kami bergerak secara multidisiplin. Dr. Satya Silan, anak lelaki raja, pegawai perubatan unit kesihatan awam, Saudari Siti Nurmasitah Masduki selaku pegawai sains fizik dari unit perlindungan sidaran, Puan Khairunisa binti Hamid selaku Ketua Unit Keselamatan Hospital Sultan Idris Shah Serdang, dan juga penolong pegawai perubatan Syafiq bin Bakri mewakili organisasi Keselamatan Kebakaran Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Encik Hasrul mewakili Radike Kejuruteraan dan Puan Salina Saludin merangkap pegawai keselamatan dan kesihatan berdaftar kami, dan mewakili unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan Dr. Nadia Natasha, Dr. Muhammad Syafiq dan saya Dr. Muhammad Firdaus bin Abdul Rahim. Saudara, kami di Hospital Sultan Idris Shah memayungi program-program keselamatan di hospital ini melalui 2 jawatan kawasan hidup yang berpaksikan peranan yang jelas. Safety first. Safety starts with me. Safety first. Safety starts with me. Jawatan Kuasa Induk Bencana JIB bertindak sebagai pusat pemutus dasar taktikal, manakala Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP memacu operasi harian. Keanggotaan JKKP dibentuk secara seimbang di antara pihak pengurusan dan pihak pekerja. Dipengerusikan oleh pengarah hospital sendiri iaitu Dr. Farid, mesyuarat bersidang secara berkala 4 kali setahun tanpa gagal. Di Hospital Sultan Idris Shah, setiap alatan, setiap mesin, setiap radas penyinaran tidak dibiarkan tanpa pengawasan. Kita mengawal selia sistem hospital melalui high risk equipment registry dengan memastikan hanya tangan-tangan yang terlatih dan ditauliahkan sahaja menyentuh nadi peralatan berisiko tinggi ini. H-Shield ialah daftar risiko peringkat Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Ia menyatukan risiko utama hospital di dalam 5 kluster iaitu clinical, facility, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ICT serta sumber manusia. Dengan H-Shield, pihak pengurusan dapat melihat risiko hospital secara menyeluruh, menentukan keutamaan dan mengambil tindakan yang bersesuaian. Kerana hospital yang selamat bukan hospital tanpa risiko, tetapi sebuah hospital yang mengenali dan mengurus risikonya. Menerusi latihan secara berterusan antara kami dan Balai Bomba dan Penyelamat, setiap
anggota Organisasi Keselamatan Kebakaran Hospital Sultan Idris Shah diasah untuk bertindak pantas dan teratur. Kita tidak hanya belajar memadam api, tetapi setiap anggota diajar untuk menguasai keadaan tenang di tengah-tengah kekacauan. Bagus, muka yang ceria. Okey, teruskan. Pada hospital sedang ni baiklah, bagus dengan fitness, semua ada perform lah. Tak ada yang datang yang lembek-lembek semua. Setiap aktiviti pun sharp time semua. Terbaik hospital sedang. Di hospital ini, kami senantiasa percaya setiap kaki tangan perlu menguasai hierarki. Pada tahun 2025, lebih 60 orang bertugas telah dilatih secara bersemuka. Dan pada tahun 2026, kami telah melangkah daripada latihan kepada pembudayaan melalui portal pembelajaran kendiri hierarki yang dibangunkan sendiri di Hospital Sultan Idris Shah. Pembelajaran kini boleh berlaku di mana-mana, pada bila-bila masa dan secara berterusan. Bukan sekadar tahu hierarki, tetapi membudayakan pemikiran tentang risiko dalam setiap pekerjaan. Gabungan antara kemungkinan benda tu nak berlaku dan seteruk mana kecederaannya nanti. Dan ketiga adalah insiden, maksudnya kejadian sebenar yang dah pun mengakibatkan kecederaan. Di Hospital Sultan Idris Shah Serdang, kami percaya keselamatan setiap kaki tangan bukanlah hasil usaha seorang dua individu, tetapi ia satu komitmen yang jitu kami bersama. Setiap risiko yang kami kenal pasti, setiap tindakan yang diambil membawa kita semua selangkah lebih dekat kepada hospital yang lebih selamat. Kerana di Hospital Sultan Idris Shah Serdang, keselamatan bukan sekadar satu standard yang perlu dicapai. Ia adalah satu budaya yang kita bina bersama demi kemaslahatan seluruh rakyat Malaysia.